Pasang badan bersama dengan yang tampan, Fatang. Sambutlah cintaku. Fatang pakai apa ni? Kita mulakan dengan dia topi tu. Topi ni Cap NY New York Yankees. New Era. New Era. Saya memang ada banyak lah collection New York ni, memang saya suka sebab design dia and then dia fit nicely kan dekat kepala. Ini one of them. Beli kat mana? Yang ni saya beli dekat London masa syuting dekat situ. Yes. Kebetulan pula syuting masa tu, tengah jalan-jalan time syuting tu nampak store ni, terus masuk grab. Harga masa tu kalau convert tu ringgit 189. Saya tak ingat berapa ni. So banyaklah ini collection topi. Untuk brand ni, yes. Brand ni memang saya ada few colours. Saya tak akan beli colour yang sama. And this brand pun memang dia jarang keluar colour yang sama, warna-warna yang sama. Dia akan bagi different colours. So you memang minat New York Yankees lah? New York Yankees. Oh, okey. Sebab apa bertopi? Sebab daripada dulu, daripada zaman belajar. Memang zaman belajar memang suka pakai cap. Tak tahu kenapa. So bila dah jadi artis pun rasa macam sesuai lah. Always kena dengan kita punya style kan, dengan outfit kita. Tapi tengok jugalah dengan kat mana kita pergi kan. Maksudnya kalau pergi event yang formal tak sesuai lah kan. Okey. Baju dia punya jaket ni Beckenbauer. Yes. Adidas. Yang ni saya beli dekat sini je. Dekat McVilly ke Gardens waktu tu. Harga dia dalam 418. 418. Okey. Dia beli satu suit ke ataupun baju je? Yang ni saya beli baju je. Kebetulan waktu tu nak tengok wayang. And then lepas tu tak sejuk kan. Tak nak pakai jaket. Saya tengok kebetulan jalan depan Adidas tu, saya grab lah. Tengok wayang dengan siapa? Saya waktu tu tengok wayang dengan kawan. Lelaki ke perempuan? Lelaki lah. Kita dengan lelaki ramai. Dia tengok belakang saya, siapa you pakai betul? Saya L. Saya pakai L betul? Okey, betul. Yes. So baju t-shirt ialah you punya ni lah. Untuk filem sekarang saya tengah promo kulit wayang. Yang ni memang tak jual. Seluar. Jeans Zara kot, saya dah beli lama dah ni. Harga saya ingat Zara 200 lebih lah. Macam tu kan. So yang bawah ni memang macam ni atau dia memang style dia macam ni. Dia macam koyak sikit. You saiz pinggang berapa Fatang? Saya 32, 33. Sekarang 30 still lagi lah, sama lah. Saiz pinggang 33 lah. Saiz pinggang so far tak berubah walaupun perut kadang berubah. Tapi saiz pinggang alhamdulillah maintain. Ideal berapa? Memang itu lah 30-33 je lah. Dulu pernah lah 31 kan. Lepas tu now dah naik 32 maintain 33. Kasut Fatang? Kita pergi pada Stokin tu. Stokin? Stokin lah. Ini Stokin murah je. Saya beli tak tahu brand apa, tapi saya beli dekat Shein. Okey. Kita beli kat Shein. Online je kan beli. So dia ada set of few colours. So yang ni kali hitam yang saya nampak depan mata, saya pakai. Itulah. Kasut. Ni pun sama, saya beli masa syuting dekat London. LOKE, local brand dekat sana, dekat London tu. And then pun kebetulan saya beli sebab waktu tu tengah shooting and then nampak store ni terus masuk. Sebab one thing about these shoes, sneakers ni, sebab kita kat sini jarang nampak ataupun jumpa sneakers yang leather, fully leather kan. Leather leather, fully leather. Made in England lah? Made in England. Nice. So dekat sini jarang, tapi dekat UK mungkin kita banyak lah jumpa kan. And saya tak ada lagi sneakers yang macam ni. Tu yang nampak, grab. Harga dia 1050 lah kalau convert tu ringgit. Ribu juga lah Siapa yang advice awak beli ni? You memang tengok ke ataupun ada orang cakap kau kena beli ni? Tak. Sebab dia local brand tak. Saya ni one thing, saya takkan beli something sebab orang suruh. Ataupun saya tengok orang pakai, saya nak beli, tak. Saya kadang saya jalan atau kadang kita tengok kat online ke apa kan. Saya tengok, saya nampak cantik dan saya beli.
And then bila kita keluar, kita tengok outfit kita macam ni boleh match kan ni, boleh pair dengan ni. Dan kita try mix and match lah. I see. Apa falsafah berpakaian ni? Yang penting kena selesa. Okay. First thing first, always kena selesa. And then second thing is about gaya lah. Kita ada gaya, kena ada sebab kita artis. Fans kita selalu tengok apa yang kita pakai kan. One thing itu kena jaga lah. Kedua tu sebab kena ada style lah. Yang penting first selesa dan ada style. Senang tak jadi Fathah Amin dalam berpakaian ni? Jadi figura yang selalu dilihat, especially perempuan. Nak kata senang, tak semudah, tak sesenang yang kita fikir lah. Sebab dulu, sebelum kita jadi artis, kita sekati kita nak pakai apa kan. Saya jeans dengan jersey je dulu, macam tu. Itulah gaya Fathah Amin dulu sebelum jadi artis. Jeans, jersey macam ni lah. Jersey bola kadang beli kat uptown kan. Itulah maksudnya orang tak judge, orang tak kisah pun kita pakai, orang tak kenal kita kan. Tapi bila dah jadi artis ni, kalau pakai tu tak kena kan, ataupun macam apa artis sebenarnya, benda-benda macam tu kan saya concern jugalah kan. Sebab kita public figure. Okey lah, tak kata senang, tak kata susah, tak susah lah. Apa suri hati tu? Thank you. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.